simpan emas dah berkilo-kilo, tapi macam mana kita nak jual emas? Baik tuan-puan, ada orang dia pandai menabung emas tapi tak semua tahu di mana nak menjual emas dan dapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Satu tip daripada guru saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau penulis buku emas dan influencer kewangan. Kata beliau, kalau tuan-puan nak untung menjual emas, pastikan tuan-puan jual balik emas di mana tuan-puan beli. Contoh di hadapan saya ni adalah 5 dinar emas. Cara saya nak untung lebih cepat untuk emas public gold adalah saya menjual emas public gold ini di syarikat emas public gold itu sendiri. Jika tuan-puan ada emas brand X yang tuan-puan rasa tuan-puan nak jual balik kepada syarikat, tetapi syarikat emas tuan-puan ambil harga yang sangat murah, maka nak tak nak saya sarankan bawa saja emas tuan-puan ke cawangan public gold berdekatan. Public gold memberi jaminan akan membeli balik emas tuan-puan dengan harga yang tertinggi di pasaran. Tak kisah emas tuan-puan patah, kemek, terbelah dua, sijil keturunan terkoyak, hilang dan sebagainya. Tuan-puan bawa saja emas fizikal tuan-puan ke cawangan public gold. Public gold akan membeli emas tuan-puan dengan harga yang tertinggi di pasaran. Itu jaminan daripada syarikat public gold. Jadi jangan segan silu, dapatkan bimbingan dealer yang terlatih yang boleh membimbing tuan-puan bagaimana nak berurusan dengan syarikat emas public gold. Sila komen nak kalau nak bimbingan daripada saya cara nak bermula menabung emas.